Wanita hari ini. Mama yang bersusah menjagaku sentiasa, menjagaku selalu. Idola supermom, itulah mamaku sempurna. Wak. Wak. Wak buat apa tu? Saya tengah pecahkan arang. Pecahkan arang? Nak buat kau bakar? Taklah. Saya nak makan lah. Makan? Kenapa makan arang pula ni? Saya mengidam baby teringin nak makan. Tak payah, awak tu putih, saya putih. Nanti baby tu hitam pula. Awak ni sejak mengandung makan benda pelik-pelik ya? Alah, tak apalah, biarlah saya makan. Bak sini tak payah, tak payah. Bak sini, benda ni kita tak tahu racun ke apa ni. Bahaya untuk kesihatan baby kat dalam tu. Dah, bayang mengada-ngada sangat. Ya. Awak nak buat apa tu? Nak makan lah. Ni ubat gigi ni buat apa? Makan dengan mi goreng. Makan ubat gigi dengan mi goreng? Awak jangan buat kerja pelik makan ubat gigi dengan mi goreng ni. Saya mengidam. Kalau awak mengidam pun, betul-betul lah sikit malu lah orang tu. Nampak ni? Sikit je. Orang nampak buat malu lah awak ni. Apa macam saya mengandung? Pelik lah awak ni. Bahaya untuk baby tu. Medium ke tak medium ke? Nah, sabun ni awak pesan. Penat saya cari. Rata tu. Susah betul jumpa. Baru 2 hari lepas saya belikan sabun kan? Tapi dah habis dah sabun tu. Dah habis? Apa awak buat? Saya makan. Saya mengidam makan dengan nasi. Makan? Makan dengan nasi sabun tu? Awak jangan makan sabun tu. Sabun tu bahaya tahu tak? Nanti apa-apa jadi kat baby payah. Lepas ni jangan makan tau. Yelah. Ada yang sedang tergelak, ada yang pelik dan ada merasakan ia tidak masuk akal. Mungkin ini situasi yang sedang berlaku dalam kalangan anda penonton yang sedang menonton ketika ini. Bukan pelik tapi benar. Inilah situasi yang mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat, terutama sekali bagi wanita yang sedang hamil. Adakah mengidam ini merupakan satu keinginan biasa ataupun mengidam ini merupakan satu sindrom akibat kekurangan nutrien dalam badan? Itu yang nak kita kongsikan bersama dengan panel kita di studio hari ini. Baiklah, kita bersama dengan Dr. Akmal Zulaila Muhammad Zaid hujung sana, iaitu seorang perunding perbidanan dan sakit puan daripada UiTM Private Specialist Center. Apa khabar doktor? Baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Iman Nordian, seorang ibu kepada seorang cahaya mata. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, mungkin doktor kita boleh kongsikanlah dahulu secara ringkasnya doktor. Kalau kita cakap tentang mengidam ni, ia memang ada berkaitannya dengan ibu yang hamil ataupun mengandung. Adakah ia merupakan satu keinginan biasa ataupun ada penyakit-penyakit tertentu? Terima kasih dengan topik ini memang sangat luas dan memang sangat common lah dalam ibu-ibu mengandung ni. Keinginan mengidam ni keinginan untuk makan makanan yang tertentu lah. Memang biasa dan memang kalau diikutkan tak ada orang yang tahu kenapa certain perempuan tu mengidam. Tapi ada juga orang yang buat teori kononnya bila perempuan tu mengidam, dia ada kekurangan certain zat nutrisi yang diperlukan oleh badan. Jadi itu salah satu untuk mendapatkan nutrisi, dia jadi mengidam untuk makan certain food lah ataupun zat-zat. Okey. Mungkin Puan Iman boleh kongsikan sedikit pengalaman Puan Iman ketika mengandung anak Puan Nur Iman tu, ada tak keinginan untuk makan benda yang pelik-pelik ataupun mengidam tu biasa je? Kalau ikutkan saya, Alhamdulillah lah, so far tak ada, memang tak adalah mengidam benda yang macam kita tengok tadi kan, sabun ke apa, tak, Alhamdulillah tak ada lah.
Cuma saya mengidam benda-benda yang makanan yang orang kata first trimester tak boleh makan kan. Contohnya? Contoh macam kelapa. Saya suka sangat minum air kelapa muda tu. And then yang paling orang takut sekali nanas lah. Okey, tapi suka makan? Ya, saya suka dia punya tahap suka tu daripada jauh pun saya boleh bau benda tu. Oh, okey. Okey, doktor. Bila kita cakap tentang keinginan ini, dan ia memang seringkali dikait rapatkan dengan golongan wanita yang hamil. Dan kalau keinginan yang biasa, doktor, nak makan nanas, tembikai, gigit air batu dan sebagainya, itu boleh dikategorikan sebagai keinginan yang biasa. Tapi ada juga dalam kalangan kita, seperti kita lihat dari awal tadi kan, ada keinginan yang nak makan sabun, nak makan arang. Ada juga keinginan yang kalau boleh saya nak kongsikan kepada doktor, yang sempat saya lihat di laman sesawang internet ni, katanya arwah nenek saya dulu mengidam untuk makan tahi ayam yang basah dan juga berlendir ketika mengandungkan daddy saya, dan selepas makan tahi ayam tu dia akan merasa puas. Tapi hari ini daddy saya berjaya menjadi seorang lecturer, dan adakah itu hasil daripada pemakanan tahi ayam? Macam mana tu, doktor? Dia pelik-pelik tu, doktor. Boleh ke? Ada juga dia selalunya benda-benda yang pelik ataupun kita panggil dia pika ni adalah satu kondisi mana kita rasa nak makan benda yang tak ada nutrisi, tak ada nutritional value lah kita kata. Mana benda yang bukan makanan lah, macam benda-benda sabun, kadang selipar, kadang orang makan rambut sendiri. So itu adalah pika. Itu jarang-jarang berlaku lah. Dan kalau ada keinginan yang untuk makan benda-benda yang tak ada nutrisi tu, memang kena bagi tahu doktor lah. Tengok jugalah benda apa yang kita nak makan tu. Kadang-kadang benda tu boleh membahayakan. Macam setengah orang dia nak makan kapur, ataupun nak makan cat-cat kan. Kadang-kadang bila kita makan tu, kita boleh dapat, kalau terlalu banyak, macam boleh terlebih, macam setengah benda ada zat ada lead, ada besi yang banyak, kandungan banyak. Kalau kita makan dengan banyak, boleh membahayakan badan kita lah. Dan kalau masa kita mengandung, kita makan benda-benda yang tak bawa nutrisi tu, tak ada kandungan nutritional value tu, kemungkinan kita punya food intake yang lain tu akan berkurangan, dan itu boleh menyebabkan kita kurang zat yang memang kita perlukan untuk mengandung. Dan kalau macam setengah orang suka makan macam tanah liat atau tanah, itu boleh ada bakteria, parasite yang boleh bagi kita infection lah kat dalam diri kita. So boleh membahayakan jugalah. So memang kena discuss dengan doktor, kena tengok apa tu, dan kalau boleh kita elakkan lah benda-benda yang macam ni, dan memang kena involve family lah, macam dalam klip tu kan, macam husband kata jangan makan kan. Itu memang kena ada pertolongan untuk elakkan ni lah pika ni. Okey, doktor, ini tadi doktor kongsikan tentang kita lihat ada orang yang teringin nak makan sabun, nak makan arang, ada yang nak jilat jalan tanah liat dan sebagainya. Itu kita dapat saksikan kesan-kesan jangka masa panjang yang mungkin terjadi kepada baby. Tapi ini kisah benar, doktor ya. Katanya kawan saya cerita, dia ada seorang kawan ni yang mengidam nak makan isi suami dia. So terpaksalah suami ni potong sedikit isi bahagian lengan bagi bini. This is a real story katanya. Agak-agak bila besar nanti anak tu jadi apa ya? Ini betul kita kata keinginan yang terlampau pelik, doktor. Itu macam mana tu? Adakah sebenarnya seseorang individu tu dia boleh mengawal keinginan tu daripada sudut psikologinya? Kalau tu memang kena ada, memang kadang-kadang setengah orang ni mungkin ada masalah, bukan masalah mental ke apa, mungkin ada macam gangguan, macam Fiza cakap tadi kan, macam dia stres sebab ada penceraian ke apa ke, masalah lain tu. So mungkin masalah tu boleh dikawal ke, mungkin kena jumpa psikologi ke, masalah tu yang menyebabkan keinginan dia dengan pika ni lebih. Jadi kalau saya rasa macam kalau kena potong sedikit tu macam melampau. Saya pula rasa mungkin dia geram dengan suami dia. Jadi dia gunakan alasan mengandung tu nak balas dendam. Mungkin. Okey. Kalau macam Iman pula, sebenarnya tadi kata teringin untuk mengidam tu daripada trimester pertama, dan kebiasaannya ramai juga orang mengaitkan dengan keinginan mengidam ni pada awal trimester, daripada bulan pertama sehingga ke bulan ketiga. Tapi kadang-kadang ada orang sampai bulan ke-9 pun dia mengidam juga. Kalau Iman macam mana? Macam saya yang
yang mula-mula tu memang sekejap-sekejap nak something yang kita teringin lah. Tapi dah lepas second trimester, third trimester dia ada, tapi mungkin adalah 1 ke 2 tak sekerap masa first trimester lah. Okey, apa agaknya dalam banyak-banyak keinginan Iman ni, apa keinginan yang paling pelik sekali? Paling pelik benda ni, tapi bukan makanan lah. Apa itu? Saya tak boleh tengok benda yang berkilau, bling-bling macam diamond. Oh, ya ke? Saya tu bukan tak boleh tengok, dia bila tengok tu rasa macam wajib beli. Itu yang takut. Itu hashtag untungnya. Itu takut sebab sebab ada sekali tu saya lalu dekat kedai diamond kan. Saya tunjuk kat husband saya nak cincin tu. Husband saya pun okey, tak apalah, kita tengok harga. Tengok harga dia puluh ribu kan. Terus dia rasa, terus dia cakap kita apalah, kita banyak lagi benda lain nak buat kan. Okey, itu saya akan tanya kepada doktor selepas ini, adakah itu juga boleh dikategorikan sebagai keinginan mengidam. Tapi sebelum tu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan. Pertama kalinya aku buka mata mama. Saya sebenarnya, sebab saya seorang yang sangat independen. So saya kalau mengidam, tak adalah nak kena suruh siapa cari. Saya cari sendiri. Dan kalau nak kata mengidam, mungkin anak pertama lebih kuat banyak mengidam, sebab saya boleh makan aiskrim, 1 pint aiskrim kot. Masa saya mengandung, yang paling teruk pun saya mengidam nak makan durian lah, tapi nak makan banyak. Tapi sebab mengandung kan tak boleh nak makan durian banyak, takut panas. Tapi nak juga. Ada selalunya coklat dengan asam lah. Makanan yang pelik lah. Macam kadang ada yang banyak dengar dia nak makan landak lah. Ada yang nak benda-benda yang eksotik-eksotik lah kan. Isteri abang mengidam yang pelik-pelik tak ada lagi lah. Kalau ada nak pun kadang nasi bubur je lah, itu je lah. Jadi kena cari lah. Pendapat orang ramai. Tapi sebenarnya doktor, kita selalu mengatakan bahawa keinginan mengidam ni lebih kepada golongan wanita. Tapi ada juga dalam keadaan ataupun situasi tertentu, kadang-kadang suami pun mengidam sama, lebih pula beristeri. Logik ataupun itu disebabkan oleh mungkin perasaan sayang, cinta yang rasa dia pun nak rasa apa yang isteri rasa, sehingga kan seorang suami itu mempunyai keinginan mengidam. Itu susah nak jawab. Tak tahulah sama ada mengada ke. Tapi ada jugalah suami yang kadang-kadang bila sebenarnya bukan isteri yang mengandung tu yang rasa mual, muntah lebih tu, suami pula yang rasa duk asyik muntah. Jadi itu sama ada, tak tahulah, tak ada scientific explanation kot, sama ada psychological tu, tak tahulah. Tapi selalunya isteri, perempuan lah yang rasa nak mengidam, nak makan tu kan. Sebab bila kita mengandung, kita punya diorang, mungkin sebab diorang kata mungkin craving ni ataupun mengidam adalah disebabkan kita punya cita rasa berbeza. Bateria rasa dah bertukar masa mengidam. Setengah orang dia suka makan benda masam-masam lebih, ataupun benda masin-masin lebih. Macam kalau saya masa mengandung dulu, kalau boleh kari-kari tu, santan-santan tu saya tak nak sangat. Padahal masa tak mengandung okey je, suka je. So macam cita rasa kita bertukar juga. Dan mungkin smell juga, sense of smell kan. Kadang-kadang tak tahan bau kan. Macam tu lah. Itu antara faktor-faktor penyebab. Tapi mungkinlah juga orang tua-tua kata, doktor kan, betul lah agaknya orang tua kata sebab sayang sangat isteri tu, dia pula yang ambil alih rasa mengidam tu. Okey, sebenarnya kita ada pemanggil di talian ni. Sebenarnya kita ada seseorang di talian. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Maizatul? Khabar baik, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Puan Maizatul, sebenarnya kami ada terdengar kisah pelik Puan Maizatul ketika mengandung ni. Mungkin Puan Maizatul boleh kongsikan sedikit kisah benar keinginan pelik Puan Maizatul sewaktu mengandung. Okey, Assalamualaikum. Saya mengidam makan sabun dari kandungan masuk 28 sampai sekarang tak minggu. Puan Maizatul, minta maaf kalau boleh Puan Maizatul jauhkan sedikit jarak daripada televisyen.
Janganlah kasi. Okey, ataupun tutup suara tu. Okey. Daripada usia 8 minggu lagi dah suka nak makan sabun sehingga ke hujung kehamilan ataupun bagaimana? Hello, Puan Mazatul. Puan Mazatul suka makan sabun tu daripada usia kandungan 8 minggu sehingga ke bulan ke-9 ataupun macam mana? Saya mengidam makan tu dari kandungan umur 28 minggu sampailah sekarang 34 minggu lagi. Oh, okey. Tapi pernah tak memberitahu doktor tentang keinginan pelik ni? Pernah. Mula-mula bagi tahu tu doktor tersenyum, mungkin dah jadi perkara biasa yang didengar oleh doktor ke. Doktor cakap memanglah makan sabun ni bahayalah, mengandungi bahan kimia kan, tak elok lah kalau makan. Tapi biasanya bila orang yang mengidam ni makan benda yang macam ni, doktor cakap benda yang beracun pun boleh jadi ubat. Oh, okey. Alright. Okey, jadi sampai sekarang masih lagi makan sabun lah ya? Ya. Okey. Terima kasih Puan Mazatul di atas perkongsian pengalaman tu tadi. Terima kasih banyak-banyak. Doktor, itu pengalaman Puan Mazatul. Macam Iman sendiri tak ada keinginan pelik sebegitu, tapi keinginannya lebih kepada melihat barang kemas dan sebagainya kan. Okey. Suami ada mengeluh tak? Suami biasalah, masa mula-mula tu dia mengeluh lah. Dia rasa macam kita ni buat-buat kan. Sometimes dia kata kenapa jadi macam berubah. Macam kita punya dari segi attitude kita, dari segi benda yang kita suka. Macam contoh saya ni tak suka durian. Saya tak boleh bau pun, saya boleh jadi macam pening. Tapi masa mengandung, tiba-tiba saya yang desak-desak dia suruh cari durian. Nak sangat durian tu. Kalau dapat bau durian tu rasa macam seronok betul lah. Macam mana nak cakap dia punya feeling tu kan, macam satu kepuasan. Rasa macam bestnya. Dan bila saya dapat tu, dan durian saya nak durian kampung yang original kampung, tak dicampur. Berat juga tu suami nak cari. Memang cari sampai ke hulu-hulu lah, semua cari. Dapat. Memang durian tu memang suami penggemar durian, tapi sebabkan saya dah gilakan durian tu, dia tak dapat rasa pun, semua saya yang ambil. Dah terbalik lah pula kan. Okey, doktor, tadi ini kita lihat tentang keinginan yang biasa. Ada juga mereka yang benar kisahnya keinginan mereka luar biasa seperti Puan Mazatul tadi. Dan mungkin doktor ada tak sebarang langkah yang boleh dilakukan bagi mereka yang mungkin keinginannya pelik seperti makan sabun tadi tu, bagi mengelakkan sesuatu berlaku kepada bayi dengan kandungan mungkin paraben yang tinggi dalam sabun tu kan, untuk mengurangkan rasa keinginan? Salah satu cara ialah kena engage dengan psikologis juga. Mungkin dia boleh buat macam behavioral therapy lah, macam cuba ubah sikap kita lah. Kalau macam kadang-kadang itu cara dengan kanak-kanak, sebab kanak-kanak pun ada masalah pika kadang-kadang. So macam kita cuba ajar macam mana food yang boleh makan, yang selamat dengan yang tak selamat, ataupun cuba jadi positif sikit lah pasal ni. Tapi kalau adult ni, kita cuma boleh nasihatkan cuba kurangkan avoidance macam, dan involvekan family juga untuk ni lah prevention lah, untuk intervention untuk kurangkan makan macam ni. Tapi kadang-kadang susah jugalah kalau keinginan tu teramat sangat. Cuma mungkin boleh nasihatkan in moderation lah kot kan. Tapi sangat susah lah kalau macam dia pun masih makan sabun. Mungkin cuba yang homemade, yang organic yes. Tukar kepada sabun tak ada paraben.
berapa orang anak, katanya bukan semua ketika kehamilannya dia ada rasa keinginan ataupun mengidam. Anak pertama saja, kemudian anak-anak yang lain tu tak ada rasa mengidam tu. Adakah saya mengidam ini adalah satu sifat yang kita warisi ataupun sebenarnya kita boleh kawal melalui keinginan kita sendiri, doktor? Saya tak pastilah sama ada diwarisi, tapi yalah, setengah orang kata bila kita mengandung, kita punya deria rasa semua tu bertukar kan. So mungkinlah kalau kata sebab dia kali pertama mengandung kan, baru biasa dengan hormon-hormon yang banyak ni, mungkin dia rasa mengidam lebih, dan anak yang lain dia dah biasa dah kan. Macam Iman pun first trimester kan, dengan selalunya first trimester lah dia punya onset kan bermula, then second trimester, by third trimester tu macam dah berkurang, mungkin dah hormon tu mungkin dah stabil sedikit ke, dan dia punya dah ataupun dia dah biasa, dah boleh kontrol, mungkinlah juga kan. So itulah, boleh dikawal. Boleh macam Iman sendiri tadi, Iman cakap keinginan tak boleh tengok benda yang bling-bling, kalau nampak tak boleh tengok nak beli, tapi bila suami cakap tak boleh beli sebab harganya mahal, apa terjadi selepas tu? Adakah macam nak balik menangis ke, lepas tu rasa tak puas hati ke, tak boleh tidur ke, ataupun sebenarnya keinginan itu apabila tak dapat direalisasikan, perasaan tu boleh dikawal? Mula-mula tu rasa macam yelah, emosional lah, rasa macam alah, kita minta bukannya apa pun kan. Bukannya selalu pun kan, selalu 40,000 je kan suami kan. Lepas tu bila dia lagi-lagi bila dia kata mahal ni, dia macam tu kan. Jadi kita rasa tak sanggup ke nak buat untuk kita kan. Tapi bila kita dah balik tu, rasanya macam emosi tu dah tenang apa semua, sebenarnya okey je. Cuma benda tu mungkin jadi macam satu tarikan yang lain macam sikit, tak tahu kenapa kan. Dia macam kalau tak kita boleh je macam tak apalah, tak payahlah singgah situ, tak ni kena tengok. Macam wajib lah, kalau jalan mana nampak je bling-bling tu kena tengok, pergi tengok, cuci mata at least. Kiranya ia satu perasaan yang boleh dikawal. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin doktor boleh kongsikan juga ataupun membuat satu kesimpulan berkaitan topik kita pada hari ini, yang mungkin kadang-kadang ibu-ibu ataupun suami tak faham isteri tu waktu mengandung memang ada keinginan, mereka rasakan isteri ni mengada-ngada, dan ada pula orang yang memang ada keinginan yang pelik ini, dan bagaimana sebenarnya seseorang individu tu sebenarnya boleh mengawal rasa keinginan ataupun mengidam tu. Yalah, sebenarnya mengidam ni memang sangat biasalah. Setengah orang bisa tiba-tiba nak rasa makan tu, tapi kalau mengidam yang yalah, dia selalunya yang mengidam sangat-sangat yang sampai obsesif kan. Dan kalau tak membahayakan macam untuk makan ke apa ke, saya rasa untuk suami bolehlah cuba nak entertain kan. Sebab bukan bila isteri lagi tu nak mengandungkan you punya anak kan. Dia go through this yalah, pengorbanan seorang ibu tu. So tunjuklah sayang, tunjuklah entertain lah. Tapi kalau benda yang dia mengidam benda-benda yang boleh berbahaya, boleh memudaratkan tu, then you punya responsibility jugalah untuk try and kawal. Okey, sedikit daripada Iman kepada rakan-rakan ibu-ibu golongan wanita yang mungkin ada rasa minat suami khususnya, macam mana kena layan perasaan isteri ni? Okey, so kalau yang dekat pada saya lah, dekat luar tu, mengidam ni sebenarnya macam doktor cakap tadi, mungkin kurang zat ke apa, tu normal lah. Cuma yang mengidam yang sangat-sangat pelik, macam sabun ke apa ke, cuba kita macam relax, tenangkan diri dulu, macam fikir betul-betul kan apa yang kita nak tu. Dan kalau macam suami, pada saya masa pregnant ni, bukannya kita buat-buat, tapi disebabkan hormon tu saya rasa dia akan efek kepada emosi, macam PMS lah. Kalau PMS kan kita jadi marah apa semua kan, jadi macam pregnancy pun macam tu lah. Saya lalui benda yang satu masa yang kita yang tiba-tiba kita sensitif, very emotional kan, tiba-tiba menangis tak tentu pasal. Fahamilah perasaan lambat seminit pun masakan Maggi untuk kita pun dah jadi macam satu benda yang dosa besar. Rasa macam tu. Okey.
Okey, jadi kesimpulannya hari ini, fahamilah perasaan isteri yang sedang mengandung. Keinginan mereka tu cubalah direalisasikan asalkan ianya tidak melampaui batas-batas tertentu. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Iman di atas perkongsian itu tadi. Saya kira penonton lagi ni dah ada banyak dah di SMS suami dia antara list-list keinginan ataupun apa yang mereka idamkan sebelum timur bersalin ini. Baiklah, kita nak berehat seketika. Sekembali selepas ini bersama dengan dua orang individu istimewa ini, iaitu Nolia Ghani dan juga Sabri Yunus. Berehat seketika. Wanita hari ini.